Pasar seni yang terletak di tengah-tengah ibu kota Kuala Lumpur merupakan antara pusat kebudayaan tertua di negara ini. Dahulunya dikenali sebagai Central Market dan mula beroperasi sejak tahun 1888, lokasi ini menghimpunkan seni, warisan serta perniagaan kecil tempatan. Pada 26 Disember lalu, bersempena cuti umum, pasar seni menjadi tumpuan orang ramai dengan kehadiran pengunjung yang memenuhi kawasan dalam dan luar bangunan. Pasar seni terus berfungsi sebagai ruang pertemuan antara budaya, komuniti dan ekonomi setempat, khususnya melibatkan perniagaan kecil yang menjadi nadi kawasan ini. Dekat sini banyak tempat-tempat yang menarik. Macam kat dalam tu saya tengok ada barang-barang kebudayaan di situ. Kat luar ni pun ada peniaga-peniaga kecil yang tarik perhatian saya, peniaga-peniaga kecil lah. Saya pun suka support peniaga-peniaga kecil. So saya datang sini nak support diorang semua lah pada ini. Bagi saya sepatutnya perlu diteruskan lah. Bagi peniaga-peniaga baru ke kan, nak buat peniaga-peniaga kecil. So boleh teruskan insyaAllah. Peningkatan kehadiran orang ramai sepanjang cuti umum ini secara langsung memberi kesan kepada peniaga yang perlu menyesuaikan operasi harian mereka dengan permintaan yang lebih tinggi. Tengah PH kan, so memang ramai lah pengunjung. Ada yang cuti, ada yang cuti sekolah, ada yang family, ada yang foreigners juga. So far very good. Okay, bila pengunjung ramai, cabaran dia is kita nak maintain our quality. But at the same time kita nak keep up masa juga. Kita tak nak orang tunggu lama sangat. So in terms of quality tu, in terms of our team, kena make sure team solid lah. So I think that's the most important part lah. Situasi ini memperlihatkan realiti peniaga kecil yang bukan sahaja perlu memenuhi permintaan pengunjung yang ramai, tetapi juga mengekalkan kelancaran operasi harian. Dalam situasi yang sibuk, pengurusan masa, pengurusan kerja dan kerjasama pasukan menjadi elemen penting untuk memastikan pengalaman pelanggan kekal positif. Kemeriahan pasar seni sepanjang cuti umum ini turut menarik perhatian pelancong asing yang ingin melihat sendiri kehidupan tempatan di tengah bandar Kuala Lumpur. Bagi mereka, pasar seni bukan sekadar lokasi membeli belah, tetapi ruang untuk mengenali budaya, suasana dan cara perniagaan kecil beroperasi di Malaysia. Well, I came here when I was younger, and so I wanted to show him about like the Central Market and all its attractions and the things you can buy. So I brought him here today. First time in Malaysia. Yeah. Oh, how do I feel when I come to the Central Market? It's very. I want to use the word overwhelming, but it's in a good way because there's so many people, so many different shops, and what I like about this place that's so different from Canada is that there are no big brands, there's no big companies, it's all like independently owned, or at least that's the impression that I get. So it's really cool, very cool experience. I guess we'll keep on coming. So Yeah. yeah. Secara keseluruhan, kemeriahan pasar seni sepanjang cuti umum ini mencerminkan peranannya sebagai ruang penting yang menghubungkan budaya, komuniti dan ekonomi setempat. Kehadiran pengunjung tempatan serta pelancong asing bukan sahaja menghidupkan suasana, malah menyumbang kepada kelangsungan perniagaan kecil yang menjadi identiti utama pasar seni, sekaligus memastikan kawasan bersejarah ini terus relevan di tengah arus pemodenan.